Kita dah sampai Pangkos. Hari ini Tira ke Pulau Pangkos sempena fenomena laut terbelah yang jatuh pada 2 hingga 4 Februari 2026. Ikut arahan yang diberikan, tidak boleh lebih, tidak boleh keluar daripada kawasan bendera. Awasi kanak-kanak, okey, jangan terlepas pandang. Jaga dokumen penting, butiran diri, kad pengenalan, IC, beg duit. Selesai saja taklimat keselamatan, pengunjung diberi kebenaran untuk merentas ke Pulau Giam beramai-ramai. Fenomena laut terbelah ni memang jarang sekali berlaku, setahun hanya sekali. Jadi pengunjung semua memang sangat teruja untuk berjalan kaki ke Pulau Giam. Jangan risau kalau anda terlepas hari ini, boleh datang lagi sehingga 4 Februari. Masa ni lah kita nak datang dengan kawan-kawan, dengan keluarga untuk merasai pengalaman yang jarang-jarang berlaku ni. Tidak lagi. Jangan risau, sepanjang aktiviti merentas laut, anggota keselamatan sentiasa bersiap sedia. Ini timur laut. Yang mana datang dengan pasangan tu, time ni lah nak minta perhatian lebih kan. Sebelum nak sampai Pulau Giam tu, batu karang memang banyak, kena lebih berhati-hati untuk melangkah. Kebetulan hari ni masih lagi cuti, pengunjung memang ramai datang untuk merasai pengalaman berjalan kaki ke Pulau Giam ni. Dekat sebelah kanan tu boleh lihat air memang surut habis sampai boleh nampak beting pasir. Air laut ni jernih sangat, geram tengok, rasa nak mandi tau. Bila dah sampai dekat Pulau Giam ni, korang akan lihat banyak hidupan laut yang ada. Tapi tolong jangan usik, jangan ubah dan jangan musnahkan, dan kita harus kekalkan khazanah alam ni untuk generasi yang akan datang. Enjoy the view dan cipta kenangan di Pulau Pangkos.